Jika Perang Dunia Ketiga betul-betul berlaku, kan emas yang naik tapi ringgit Malaysia yang jatuh. Tuan-puan, sebenarnya di sebalik kenaikan harga emas yang mencanak naik hari ini, ada berita yang kurang baik untuk kita renungkan. Sebagai contoh, kita recall balik apa yang jadi pada tahun 2020 dahulu. Harga emas naik asbab daripada COVID-19 yang menjadikan ekonomi dunia kita sangat teruk. Dan pada tahun 2022 hingga 2023, harga emas naik disebabkan post effect kepada COVID-19. Jadi banyak monetary policy yang kucak-kacik asbab daripada hyperinflation. Dan ada beberapa bank juga yang akhirnya terpaksa ditutup. Sebagai contoh, 3 bank utama di Amerika Syarikat iaitu Silvergate, Silicon Valley dan juga Signature Bank. Dan pada penghujung tahun 2023, harga emas mula naik lagi disebabkan oleh peperangan. Ramai yang mengulas berkenaan dengan Fed rate. Tapi bagi saya, asbab peperangan lebih kuat menggerakkan harga emas pada hari ini. Perang besar antara Rusia dan Ukraine sampai sekarang pun masih belum selesai. Dan kisah berkenaan peperangan Gaza dan telah menyebabkan Yaman pun dah menyertai peperangan ini juga asbab mahu mempertahankan tanah suci Gaza disebabkan kerja rakus si bintang 3. Jadi konklusinya tuan-puan, dalam dunia keuangan sudah banyak negara yang mata wangnya jatuh asbab daripada peperangan. Dan akhirnya mata wang mereka hanyalah tinggal sekeping kertas yang berdakwat. Sebab tu emas sentiasa menjadi pilihan safe haven asset. Dan kalau kita tengok daripada kisah peperangan Vietnam dahulu, mereka sendiri lari ke Malaysia dan bawa emas. Sebab apa emas? Sebab emas sentiasa laku di mana-mana negara dan sepanjang zaman. Aset emas sentiasa aset yang paling selamat dan merupakan mata wang yang sebenar. Sekiranya tuan-puan ada simpanan cash, cukuplah sekadar 3 bulan gaji sahaja, selebihnya alihkan kepada simpanan emas yang mana nilainya melekat pada berat dan keturunannya berbanding dengan wang kertas yang hanyalah sekeping kertas yang berdakwat dan disahkan oleh kerajaan. Jika apa-apa berlaku pada kerajaan, wang kertas hanyalah tinggal wang kertas, tidak kurang tarafnya sama seperti tisu tandas. Emas nilainya lebih kukuh dan mudah dicairkan dan merupakan wang antarabangsa. Sebab tu, negara-negara besar mereka menjadikan emas bertantan sebagai rizab negara mereka. Jadi tuan-puan, kalau nak simpan emas, pilihlah emas 999 dan pilih emas fizikal, bukannya emas digital. Dan pastikan emas tuan-puan berada di tangan tuan-puan supaya apa-apa yang berlaku, harta tuan-puan berada dalam tangan tuan-puan sendiri. Nak belajar simpan emas 999 bersama platform Public Gold? Pegang emas fizikal di tangan tuan-puan, boleh terus klik link bio untuk saya bantu sebaiknya, insya-Allah.